Sekarang di latar air hitam. Tu ada lubuk tu. So sekarang saya dekat latar air hitam, Batu Kurau. So kita nak mandi, sambil mandi kita nak mancing. Tengok dapat ikan ataupun tak. Tengok tadi ada ikan tengas. Bawah tu tadi papa datang ada ikan tengas. Oh ya Allah Akbar. Baik. Baik. Macam ni lah pemandangan. Ni dalam ni. Tempat ni dalam tadi. Kat sini papa nampak ada ikan tu. Bawah batu ni tadi. Pemandangan dia. Baru lepas hujan guys. Ni kat belakang dekat lumut-lumut ni. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu. Tengok sini. Tu. Laba-laba ni yang datang. Ambil tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada guys. Laju ni. Kejut apa? Rekod pula. Dah ambil lah. Tu. Dia datang. Dia nampak kita ni. Ambil lagi dek. Ambil lagi. Nampak kita ni. Di bawah ni. Kita tinggal. Dia ambil lah. Kalau orang-orang sana ni bagai dia masuk. Cuba papa tengok sana lupa. Alamak. Ada. Mana dek? Ni. Tak ada. Kita nak pergi ke arah bawah jambatan ni. Bismillah. Oh, ni buah apa ni? Macam buah hutan. Buah hutan kot. Buah hutan. Licin dek, licin. Ada anak ikan. Ya Allah, besar. Aduh, itu ni. Ada? Tu. Papa. Anak dia. Dekat bawah ni. Ya. Adiknya dekat sangat. Ya, bawa lagi ke belakang lagi. Nanti tunggu dia datang. Bawa lagi dek. Ke bawah ke umpan. Mana ikannya? Tadi ya? Ada durian.
Ada durian. Durian. Ini buat durian lah. Orang buang lah. Dia datang. Dia tahu buat. Dekat sini. Pak, ikan ni kat sini ke? Besar. Aduh. Ikan. Nggak tahu deh tu. Sini. Bergerak ke? Tak, dapat batu Oh, kopi. Woi. Boleh ke? Wah, sejuk. Hai. Sejuk. Okay, guys. Hari ini nak explore ke bawah jamban. Ni sekarang kita dekat bawah jamban. Itu jamban. Jambatan. Yang laju orang yang dekat bawah ni kan nak mancing. Jadi aku tu. Kau lah. Duk main tu. Yang matikan dia kejap tau. Matikan. Dalam. Ya. Jorok ikannya.